kalau korang nak improve korang punya video quality nak main waktu malam kan, korang boleh dapatkan ni. Korang nak letakkan diri kan macam ni boleh, ataupun dekat sebelah belakang ni dia ada magnet guys. Jangan attachkan je dekat korang punya MagSafe. Dia akan melekat dengan kuat guys. Ok, untuk sebelah sisi dia ada button on off. Lepas tu dia ada Agile Brightness. Bateri habis, korang boleh charge mula menggunakan charger kabel Type-C. Kalau handphone korang tak ada MagSafe, dia ada bagi satu magnetic ring, korang boleh tampal kat korang punya casing. Ok, dia ada lampu warm. Korang nak adjust dia punya brightness pun boleh. Nampak tau, slow boleh, kuat pun boleh. Nanti bila korang buat video kan, nampak dah cerah guys. Tak perlu nak gunakan bantuan lighting lain, hanya menggunakan lighting ni saja. Dia dah nampak cerah, gambar korang tu, video korang akan jadi sharp lah. Korang nak pusing ke depan boleh, ke belakang pun boleh, ikut korang punya setting, ikut korang punya setup. So kepada korang yang sedang mencari lampu untuk attach dekat korang punya telefon kan, korang boleh ambil design macam ni. Harga dia murah tapi membantu dari segi kualiti video korang. Boleh tekan link kat bawah.